Ketua Pemuda PAS Pahang, Muhammad Zarimi Abuzih, menggesa kerajaan Malaysia mengambil tindakan lebih jelas dalam menangani krisis kemanusiaan yang sedang berlaku di Gaza. Contohnya, menghantar pasukan bantuan, termasuk unit perubatan dan misi kemanusiaan. Agaknya Zarimi fikir senang untuk sukarelawan masuk ke negara itu demi misi bantuan kemanusiaan dan hulurkan bantuan. Tambah-tambah, negara yang jauh daripada Timur Tengah. Meskipun Zarimi sebut dengan kerjasama negara Islam yang lain seperti Mesir atau Turkiye, namun perkara itu tetap tak masuk akal. Bayangkan, anggota sukarelawan United Nations pun ditembak begitu sahaja oleh Zionis, apatah lagi tentera dari negara kita. Perkara ini bukan baru, malahan jika dilihat, PMX cukup lantang dalam bersuara mengenai konflik ni. Bukannya diam dan tengok je seolah-olah tak berbuat apa-apa. Kalau tak, takkanlah Ketua Hamas Ismail Haniyeh berjumpa dengan PMX di Qatar. Malahan, punyalah PAS nak bangkitkan PM seolah-olah tak ambil cakna akan pembantaian yang berlaku sehingga mereka sanggup mengeluarkan kenyataan yang berbau soalan di portal Harakah Delhi. Bayangkan, sampai ke tahap tu. Kemudian bila hendak disaman oleh PMX, mereka kata itu hanyalah persoalan. Saya jangan Ketua Dewan Ulama guna Harakah mengkaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab, yang melanggar tata susila. Fitnah yang guna serban tidak sah dan saya bantah sekera-keranya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakan fitnah. Sepatutnya isu macam ni janganlah gunakan konsep kepartian sebab yang ditindas dan dibantai di sana adalah saudara se-Islam kita. Berbalik kepada isu hantar misi bantuan ke sana, tindakan yang melibatkan tentera atau keputusan yang besar sebegini dibuat adalah sebagai satu negara, bukannya yang dihantar mengikut tentera dari parti politik masing-masing. Ini bukan sekadar kepartian, ini lebih besar daripada itu. Tapi lain ceritanya, kalau PAS nak hantar unit amal untuk buat misi kemanusiaan di sana, kemudian barulah hantar tentera PAS yang lain. Itu pun kalau betul nak berjihad sangatlah, bukan sekadar nak tunggak isu semata. Sebab dulu, Tok Guru Haji Adi Awang pernah keluarkan kenyataan bahawa Malaysia berkecuali dalam krisis yang terjadi di Timur Tengah. Sebab tu, seeloknya sebelum keluarkan kenyataan yang nak hentam kerajaan, cek balik fakta. Kan PAS pernah jadi kerajaan pusat dulu? Cuba tanya bekas-bekas Menteri PAS, tanya pendapat mereka. Adakah mereka bersetuju dengan apa yang dicakap oleh Pemuda Pahang ataupun tidak?